WhatsApp yo, jumpa lagi. So dalam minggu ni kita ada telefon Cik Nokia 5110. Okay, ni telefon dia. Nokia 5110 ni release date dia pada tahun 1998 dan last production dia pada tahun 2001. Sebab pada tahun 2000 Nokia 3310 dah keluar, yang dikenali sebagai Nokia 3310. Memang antara best seller Nokia pada tahun tu. Sebab tu dihentikan production untuk Nokia 5110 ni sebab tak nak saingan kepada 3310. Okay? Telefon ni masalah dia menggunakan bateri NIMH, nickel metal. Lepas tu dia punya bateri dah cair, dah merosakkan kita punya semua sel elektronik yang kat dalam dia punya bateri compartment ni ya. Maknanya BMS dia semua dah hancur. Okay? Ni dia. Alright, ini dia BMS dia. Komponen dia semua dah habis, tinggal dia punya jalur saja kat situ. Sebab dia dah dimakan dengan asid bateri tu sendiri ya. Termasuk dengan dia punya konektor dekat sini. Konektor antara phone dengan bateri dia, kita akan buat balik. Sebab kita tak boleh on dah telefon ni. Dan keduanya kita akan tukar LCD screen kat sini ya. LCD screen ni dah banyak hitam, banyak kesan terbakar. So pasti dia punya tulisan tak akan nampak. So kita akan tukar LCD screen. LCD screen dia senang cari ya. Kita akan menggunakan Arduino project kita yang lama. Kita ada dia punya screen kat sini. Untuk Arduino ni dia menggunakan screen sama ya dengan Nokia 5110 ni. So kita akan replace screen kat Arduino ni pada kita punya telefon lah. Jom kita tengok video projek untuk kali ni. Boleh tak kita berjaya hidupkan balik Nokia 5110 kita ni? Alright, tunggu. Alright, seperti apa yang kita cakap tadi, kita akan hidupkan balik kita punya Nokia 5110. So, sekarang ni kita ada dua task. Yang pertama, kita nak tukar dia punya LCD screen sebab dia dah macam ada kesan terbakar kat situ. Dan kedua, kita nak rebuild balik dia punya bateri menggunakan casing yang lama ya. Alright, casing ni memang tak dijual kat luar rasanya, kecuali eBay kot. eBay adalah sebab barang-barang lama banyak kat situ. So, kita nak rebuild bateri dia dan kita nak buat balik dia punya konektor penyambungan kat sini. Kita akan solder balik dan kita akan rebuild bateri baru. Untuk projek ni kita memerlukan star screwdriver. Apa-apa kita kena buka cover depan dulu. So nak buka cover depan dia senang. Just tekan lock kat sini. Dan kita boleh tanggalkan cover depan dia. Dan itu dia. So kita akan buka ada 4 skru ya. 1, 2, 3 dan 4 skru. Tapi dalam kes ni kita hanya ada 2 skru saja ya. Untuk buka cover dia kita perlu hati-hati ya. Sebab dia punya plastik cover ni semua dah rapuh ya. Bayangkan umur dia dah lebih kurang 27 tahun. So kita buka 2 skru dulu. Dia ada 2 layer untuk board dia. Satu bahagian depan dan satu bahagian belakang. Okey, ini bahagian belakang. Yang ini kita akan buatkan pin yang baru. Ada 1, 2, 3 pin yang baru kita akan buatkan balik. So, ini kita akan taruh tepi. Kita akan tukar LCD dia dulu. Okey, untuk LCD dia senang saja nak buka. Ada 4 pin yang perlu kita cabut. Kita boleh keluarkan LCD dia. Okey. Jangan tolak saja ke depan. Lock dia kita buka. Dan sini ada 2 lagi. Okey, kita boleh cabut LCD dia. Okey, tu LCD dia. Okey, ni kesan LCD dia, ada kesan terbakar ya, warna hitam sikit. Berbanding dengan LCD yang kita akan tukar. Okey, ni perbezaan dia. Okey, jom kita tukar dulu. Untuk Arduino LCD ni, dia memang menggunakan Nokia 5110 ya. Okey, kat situ ada label Nokia 5110 LCD. So cara nak buka dia sama saja. Kita kedepankan lock dia dan tarik. Okey, sama juga dekat sini. Kita kedepankan lock dia dan buka lock dia dan kita dapat tanggalkan kita punya LCD. So kita letak balik pada kedudukan dia tadi.
Dan kita masukkan je dekat slot dia, lock dia. Dan lagi satu kat sini. Untuk kedua-dua pun kita tekan dia. Alright. Dah. Untuk LCD ni memang senang tukar. Kita dah tukar LCD baru dah. Ok, dah settle. Kita tukar kita punya LCD. Dan kita akan buat dia punya pin ya. Ok, pin dia dekat sini. Dia dah hancur juga dah. Kita dah bersihkan sikit. Dan kita akan masukkan pin yang baru ya. So, kita akan menggunakan pin yang baru. Pin ni kita ambil daripada kita punya komputer lama. Komputer lama tu ada slot untuk kita punya PCI. Ok, ini kita ambil pin dia saja. So, kita akan cantumkan kat situ nanti. Alright, jom kita mulakan. So, sebelum tu kita panaskan soldering iron kita dulu. Ok, sementara kita tunggu soldering iron kita panas, kita akan keluarkan pin kita dulu. Kita perlukan 4 pin ya. Semuanya ada 4 pin. So, kita keluarkan 4 pin. Dan kita akan luruskan dulu kita punya pin. Ok, pin ni kita ambil keluar, dia dah bengkok-bengkok. So, kita luruskan dulu. So, kita akan bubuh dekat kita punya pemegang untuk kita solder senang. Ok, soldering iron kita pun dah panas. Kita perlukan sedikit flux. Dan solder wire. Tapi sebelum tu, untuk nampak lebih jelas, kita akan gunakan mikroskop kita, ok? Kita set up mikroskop dulu. Baru jelas apa yang kita buat nanti. Kita akan nampak dengan detail. Ok, pin dia kita dah standby dah ni pun. Pin akan ada di tengah-tengah ni. So, kita akan kenakan pada bahagian ni dan ini. Alright, kita akan solder bersama dengan pin sekali kat sini. Alright, macam tu. So, kita solderkan dia. Terlalu banyak. Alright, cun. Tu, siap satu pin kita. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Ni pin kita. Dan kita dah solderkan tadi kat situ. So, ada lagi satu di sini. Kita perlukan solder juga kat sini. Pin. Okay. So, kita kena buat lagi satu. Lagi satu benda, lagi 4. 1 hour later. Alright, kita dah siapkan dia punya pin. Ada 4 pin kat situ. So, kita akan masukkan balik kat cover dia. Layer yang atas, dia punya display. Okay, just letak je macam ni. Dan pasangkan balik dia punya cover belakang. Dan kita boleh nampak dia punya pin terkeluar kat situ dah. Okay, dah ada pin kat situ dah. Pin yang baru kita buat tadi. Okay, dan kita screwkan balik. Alright, kita dah screw semua kita punya Nokia 5110. Dan apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita nak buat custom battery ni ya. Okay, ini dia punya cover. So, kita perlukan cover dia lagi dan kita perlukan battery. Battery dia kalau ada one set macam ni lagi bagus. Sebab dia sekali dengan dia punya BMS ya. Macam ni, sekali dengan BMS. Tapi masalahnya bateri ni dah tak power. Bateri tak kuat dah. So, kita nak perlukan BMS je. Kita ambil bateri lain. Okay, sebab bateri yang lain yang kita ada tu tak ada BMS. So, apa yang perlu kita buat adalah kita pecahkan je bahagian atas ni. Dan kita gunakan plier ke apa. Just kita kepak je punya tu. Kita akan asingkan bateri dengan BMS je ya. Dan akan jadilah macam ni. Okay, kita ada banyak sebenarnya BMS yang kita dah bawa keluar. Okay, ini semua BMS. Okay, semua BMS. So, kita perlukan satu BMS. Ni BMS untuk 7.4 volt. Dan kita perlukan satu BMS. Okay, kita gunakan ni. Ini daripada Xiaomi 4 rasanya. Okay, kita gunakan ni. Dan kita perlukan satu bateri. Bateri pun kita ada banyak. Kita ada banyak bateri kat sini. Bateri iPhone pun ada. Ok, bateri macam ni memang sesuai. Bateri macam ni memang sesuai. Ataupun yang macam ni, dia memang sesuai. Dia ngam saja. Tapi masalah kita tak nak gunakan bateri ni. Kita nak gunakan bateri daripada kita punya vape Kita nak menggunakan bateri daripada kita punya disposable vape Okay, cara nak buka dia senang je. Tarik bawah. Ini vape tape Bawa keluar.
Dan kita boleh nampak kat situ ada bateri. Okay, kita akan gunakan bateri ni. Bateri ni comel, cantik ya. Dia besar saiz AAA. Dan kita potong wayar merah biru. Kita nak ambil wayar yang keluar daripada kita punya bateri saja. Okay. Kita gunakan yang ni je. Dan kita solderkan ini. Dan wire live dekat B+. Semua bateri memerlukan BMS ya. BMS ni dia mengawal suhu, dia mengawal charging supaya bateri tak rosak, supaya bateri tak meletup. Okey, dan kita perlukan wire untuk buat penyambungan daripada sini ke kita punya kaki BMS yang lama. Okey, BMS lama ni dah rosak. Okey, dekat sini ada tulis plus, minus. Maknanya yang kanan sekali ni ini plus, yang kiri sekali ni ini negatif. Okey, yang dua di tengah ni maknanya ia data. Okey, so kita akan sambung data ke data, live ke live, dan neutral ke neutral. Alright. Okey, so kita boleh lekatkan balik ke tempat asal dia. Tapi sebelum tu dia punya lock jangan lupa. Dan kita gluekan balik. Okey, kita dah gam balik dan kita masukkan bateri dia. Sebelum kita masukkan bateri dia, kita kena bubuh satu SIM card ya. SIM card yang tak boleh pakai ataupun SIM card yang rosak. Kalau tidak, kita tak boleh on kita punya phone. Dan kita masukkan dia punya cover depan. Dan kita boleh masukkan bateri dia. Alright, dah masuk dalam bateri dia. Okey, ini masa dia untuk kita test. Insert SIM card. Tunggu sekejap biar dia dapat line dulu. Nanti SIM card dia hilang. Insert SIM card lagi akan hilang. Okey, dah menu. Phone book. Kita ada apa kat sini? Message. Call register. Setting. Call driver. Yang ini kita tunggu-tunggu dulu. Kita selalu main benda ni. Select games. Kita ada memory. Snake. Snake ni paling glamour dulu. Okay, new game. Kita try main dia. Alright. Ni Snake version 1 ya. Dia ada version 2. Alright. Button semua function ya. Okay, kita stop kita punya Snake. So, kita tengok dekat sini apa lagi ada. Games, calculator, clock, tones. Tones rasanya dia tak support lagi polyphonic kat sini. Okay, ringing. Dan apa lagi ada kat sini? Type 21. Okay, kita tengok dia punya ringtone pula. Okay, dia masih menggunakan monophonic ya, tone dia. Ni yang tone selalu kita dengar dulu ya. Kita naik bus ke, naik LRT ke, inilah tone selalu kita dengar. Kat kedai makan, inilah tone yang selalu kita dengar. Okey, lalu apa kita ada lagi? Dah lama tak sentuh dah phone ni. Kita pernah pakai phone ni dulu ya. Kita pernah pakai phone ni dulu. Paling sekejap. Beli dalam masa seminggu, tiba-tiba dia hilang. Okay? Bukan yang ini. Ni orang lain punya. Okay? Tengok cantik kan? Dia punya screen pun dah cantik. Okay? Bateri pun dah function balik. Alright. Okay, ini dia Nokia 5110. Usia dia tahun 2025 ni mencecah 27 tahun. Okay? Kita berjaya hidupkan dia. Kita dah tukar bateri. Kita dah tukar LCD dia. Dan kita dapat hidupkan dia balik. Okay? Ia mengambil kenangan ya. Zaman kegemilangan dia tahun 2000 lebih kurang lah. Okay? Itu dia untuk kali ni. Jumpa lagi. Dan kita berjaya hidupkan Cik Nokia kita 5110. Jumpa lagi. Bye-bye.